Tak tahu kenapa, tapi kalau saya datang overseas, saya suka pergi supermarket diorang. Kita orang kat Tesco lah sekarang ni. Tak tahu kenapa. Ada orang lain macam saya tak? Suka pergi supermarket. Alexander Egyptian kan? Cek benda lain pula. Kita pula nak cari air ananas. Basically nanas lah. Ananas ni dekat Spanish kot ananas. Basically air pineapple je. Tapi dia kata nak cari yang ada nama ananas juga atas dia. Dia pusing cari. Kalau duduk sini, tengok harga memang 4 pound apa semua. Kita main angkat je kan. Kena kali tau, kali 5 tau sebenarnya. Nampak je murah. Duduk sini murah lah. Malaysia tak murah mana lah. Coklat untuk Aisyah. Memang gila coklat lah. Apa yang basket dia ni? Ni tengah murah ni. 4 pound katanya. Jom. Ada orang lain gila macam saya. Suka datang supermarket dekat luar negara. Ni kata supermarket, hardware shop pun saya suka masuk. Tak tahu ni panggil laki kot. Okay, alhamdulillah dah shopping untuk barang-barang dapur. Kita balik hotel ya. See you guys sekejap lagi untuk next video.